Rakyat Sabah, kalau mau kasih bagus Sabah, sila undi nama-nama berikut. Pertama, Dr. Afifi, Dr. Munzir, Dr. Ali Akbar. Itu yang bertaraf doktor. Ada doktor perubatan, ada doktor falsafah. Samping tu juga boleh undi Abang Kasman Karate dengan Haji Daulah. Mereka ni bak khidmat masyarakat, tak payah cakap lah, bukan tunggu pilihan raya baru turun, tapi sebelum ni dah aktif bersama dengan masyarakat. Jadi rakyat Sabah, sebelum ni kita dah menyaksikan kepimpinan Sabah macam mana kan. Jadi kali ni buatlah perubahan, pilih mereka-mereka ini, insya-Allah Sabah will be better. Kita perlukan pemimpin baru untuk negeri Sabah. Kalau kalian pilih orang yang sama, maka hasil dia sama sahaja. Apa yang kalian hadapi sekarang takkan selesai pun. Bahkan tukar kepimpinan baru, insya-Allah kepimpinan yang akan naik ni bebas daripada rasuah. Itu yang paling penting, wahai rakyat Sabah. Kerana kalian sedar negeri kalian ni sangat kaya dengan hasil bumi. Jadi kita perlukan pemimpin yang betul-betul mau berjuang itu Sabah. Okey, beri undi kepada 5 yang saya sebut ni. Dr. Afifi, Dr. Munzir, Dr. Ali Akbar, Abang Kasman Karate dan juga Haji Daulah. Beri undi kepada mereka. Saya jamin kalian takkan menyesal dan kalian akan mendapat satu kebaikan asbab undian ini, insya-Allah.